Baiklah murid-murid, kita akan sambung dengan aktiviti 1 iaitu aktiviti pembacaan. Okey, sekarang melalui paparan kita ada tayangkan satu poster iaitu mengenali Syed Saddiq. Okey, mari kita baca bersama-sama. Okey, yang pertama, beliau merupakan Menteri Belia dan Sukan Malaysia pada tahun 2018 hingga 2020 dan merupakan Ketua Pemuda Pakatan Harapan, Ketua Pemuda Bersatu. Okey, yang kedua pula, Ahli Parlimen MUA. Yang ketiga, bergelar Menteri Termuda Malaysia pada usia hanya 25 tahun. Okey, yang keempat, pernah menjawat jawatan sebagai pensyarah termuda di UIA. Okey, yang kelima, meminati debat dan menjuarai beberapa pertandingan debat antarabangsa serta dinobatkan sebagai pendebat terbaik Asia sebanyak 3 kali. Dan yang keenam, merupakan pengasas muda. Okey, secara asas kita dapat mengetahui sedikit sebanyak tentang Syed Saddiq. Sekarang cikgu akan ceritakan dengan lebih terperinci tentang latar belakang beliau, pendidikan dan kerjaya. Okey, inilah tokoh beliau yang kita sedang bicarakan. Okey, dari segi latar belakang, beliau bernama Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, dilahirkan pada 6 Disember 1992 di Pulai, Johor Bahru, Johor. Merupakan anak bongsu daripada 4 orang adik-beradik, iaitu 3 lelaki dan 1 perempuan. Okay, bapa beliau merupakan seorang buruh binaan warga Singapura, manakala ibu beliau merupakan seorang guru bahasa Inggeris. Okay, kita beralih pula kepada pendidikan beliau. Pendidikan sekolah menengah di Maktab Tentera Diraja. Okay, beliau telah melanjutkan pelajaran peringkat sarjana muda dalam bidang undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Okay, pada September 2017, beliau telah menolak beasiswa yang bernilai kira-kira 400,000 untuk melanjutkan ke Universiti Oxford. Mengapa beliau menolak tawaran tersebut? Kerana beliau ingin meneruskan karier dalam bidang politik. Okay, seterusnya beliau juga telah menolak tawaran beasiswa Chevening bagi sarjana dalam dasar awam dan dasar awam di Universiti Oxford kerana ingin meneruskan kerana telah menjawat jawatan sebagai ahli parlimen pada usia 25 tahun. Dan pada April 2021, beliau telah berjaya menamatkan pelajaran di Sekolah Dasar Awam Lee Kuan Yew, Universiti Nasional Singapura dalam Lee Kuan Yew Senior Fellowship Public Service Program. Okay, seterusnya kita tengok pula dalam bidang kerjaya pula pada tahun 2013, pada tahun 2013 hingga 2015, beliau merupakan pensyarah sambilan. Beliau merupakan pensyarah sambilan di Universiti Islam Antarabangsa. Beliau merupakan jurulatih debat antarabangsa, iaitu melatih di lebih 25 buah negara. Okay, beliau juga merupakan pegawai penyelidik Bait Al-Amanah, iaitu Badan Pemikir Kerajaan Johor pada tahun 2015 hingga 2016. Beliau juga merupakan pegawai penyelidik kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad dan akhir sekali beliau telah menjawat jawatan Menteri Belia dan Sukan pada tahun 2018 hingga 2020 dan juga kini merupakan ahli parlimen MUA. Okay, fakta menarik tentang Syed Saddiq, semasa beliau menuntut di UIAM, beliau aktif dalam aktiviti debat dan telah bertanding dalam satu pertandingan debat peringkat Asia serta telah berjaya menjadi juara debat Asia. Beliau juga telah dinobatkan sebagai pendebat terbaik Asia sebanyak 3 kali. Disebabkan kemenangan itulah beliau telah dikenali ramai
dalam komuniti berdebat selepas memenangi pelbagai anugerah kategori dalam berdebat. Itulah sedikit sebanyak info tentang YB Syed Saddiq. Okey, kita akan teruskan kepada aktiviti kedua selepas ini.